uh, surat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Barakallahu illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa qala bi ulumil Surat 13. Daripada atas. 14 daripada atas. Surat 13, 14 dari atas. Tajawi lah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala bermula dihantarkan ini ilmu atau ini diwadahkan, maksudnya bermula dihantarkan ini ilmu yaitu atas segala perbuatan Allah daripada sekira-kira beberapa hukum taklifiyah yang 5. Dan 5 perkara yaitu wajib dan sunat dan haram dan makruh dan harus, dan beberapa hukum wada'iyah yang 5 perkara yaitu sebab dan syarat dan manik dan sah dan batal. Jadi hukum syarak ni asalnya 5: wajib, sunat, haram, makruh dengan harus. Tapi 5 itu dipecahkan lagi pada hukum wada'iyah. Sebab syarat, manik, sah, batal. Jadi setiap hukum syarak itu, hukum taklif tu dia ada 5 yang asas. Kemudian dia ada wadah dia, wadah. Contoh wajib sembahyang. Wajib sembahyang tu wajib, tak buat dosa. Tapi dia ada wadah dia. Apakah syarat sembahyang, apakah sah sembahyang, batal sembahyang, sebab sembahyang, manik sembahyang, gitu. Setiap hukum syarak, hukum taklifi itu dia ada wadahnya. Sembahyang wajib, mesti ada syarat sembahyang. Syarat sembahyang masuk waktu kan, masuk waktu.
syarat. Sebab semayang masa waktu, syarat semayang balik contohnya. Itu pun beza lagi, ada syarat sah, syarat wajib. Kemudian manik semayang kalau datang hadas, berhadas besar. Kalau bagi perempuan haid dan nifas, maka manik menegah akan semayang. Asalnya wajib, tapi bila ada yang menegah tak boleh semayang, lepas tu dia sah semayang, ada batal dia. Itu sebagai asas dia gitulah hukum wadah ni. Bermula tempat ambilan itu dalam usul fiqh banyak. Itu pun hukum taklifi tu kalau nak bincang lagi ada bahagian lagi, ada yang sunat, ada yang benda yang wajib muasah, wajib mudhayyab, ada yang sunat yang bizatihi li ghairihi, kemudian ada yang haram bizat, haram yang arid yang mendatang, haram bil illah dia panggil, haram dengan sebab-sebab tertentu. Banyak bincang tu kan, itu tak perlulah sini sekadar asas dia gitulah ilmu fiqh ni. Itu kita fiqh yang kita mengaji itu syarat sah semayang. Itu syarat itu. Syarat sah perkara yang batalkan semayang. Itu hukum wadah itu, hukum wadaiyah. Perkara yang batalkan semayang. Syarat sah semayang. Syarat wajib semayang. Itu hukum wadah itu. Semayang wajib, tapi dia ada sahnya, batalnya, syaratnya, sebabnya, gitu. Hukum wadah. Dia nak tahu hukum wadah ni ilmu fiqh. Ilmu fiqh mengaji kitab fiqh jumpa lah. Syarat sah puasa, syarat wajib puasa, perkara yang membatalkan puasa, itu hukum wadah lah tu. Puasa tu wajib. Tapi wajib tu dia ada sah, syarat sah batal dia. Begitu. Bermula tempat ambilan ilmu ini iaitu daripada Quran, ilmu fiqh ni. Jadi pengarang ni dia masuk sikit mengenai apa tu fiqh, sekadar umumnya lah. Pasal kita ni kan kita fiqh, kita tauhid. Bermula tempat ambilannya ilmu ini, ilmu fiqh ini, itu daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' ulama. Ijma' tu pun terbagi macam-macam. Berlaku ijma' tu bila Nabi dah tak ada, maka sahabat berijtihad. Ijma' tu pun banyak lah, ada ijma' yang Sukuti, bincang tu panjang lah. Ijma' Sukuti ni semua sahabat tak bantah. Itu ijma' Sukut. Tak ada siapa yang condemn, yang bantah. Di antaranya ijma' Sukuti ni sembahyang tarawih 20. Itu ijma' Sukut tu. Bila Sayyidina Umar berijtihad tarawih ni 20 berjemaah, tak ada sahabat yang bangkang, semua tak berani buat berjemaah. Itu yang dipanggil ijma' Sukuti. Semua setuju. Semua setuju. Itu contohnya lah. Dan qiyas. Qiyas ni pun ada qiyas khafi, qiyas jadi. Kalau bincang tu. Dan istishab. Istishabul asli dia panggil. Asal dia harus. Daripada istishab ni keluar kaedah al-aslu fil asya' al-ibaha hatta yadullu ala tahrim. Asal sesuatu semuanya harus, boleh, melainkan ada dalil yang menegak. Itu istishab. Istishabul asal dia panggil, istishabul asli.
Macam al-yakin la yuzalu bi syakkin. Itu kaedah istishab asli dia tu. Al-yakin, yakin tu tidak cedera dengan syak. Kita dah ni kan, dah apa ni, mandi wajib. Ataupun kita dah semayang dah. Tiba-tiba datang ragu-ragu, tadi aku ambil wudu ke tak? Tak cedera. Sebab asal dia ambil dah. Asal dia ambil. Syak tu datang kemudian. Asalnya ada. Ataupun orang yang bersauk, kemudian dia syak. Matahari dah timbul belum? Dia bersauk tu subuh dah masuk belum? Asal dia istishab asli. Asal dia malam masih bukan. Tu panggil istishab. Asal dia. Asal sesuatu perkara. Timbul banyak kaedah itu. Al-aslu bara'atu zimmah lah, macam-macam. Ini usul fiqh kan, terang lebih kurang macam ni boleh lah. Dia kena masuk madrasah lah, terang ya kopi lah, ijma' lah. Mana dia nak kata apa sini, hukum syarak ni, dia bukan ada hadis lah. Dia bukan macam tu kan. Orang zaman ni kan, ada hadis kan, Nabi buat dah banyak macam tu. Ada dalil. Ada lagi kata dalil, ada dalil. Orang tanya kan dalil tu apa? Dah lupa lah. Apa takrif dalil? Mau dalil. Ada dalil. Dalil tu bagi pada berapa? Adakah hadis tu sekadar mantuk semua? Hukum-hukum syariah ni adakah sekadar mantuk? Semuanya berlafaz ataupun ada mafhum? Mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Susah kan faham tu. Dia kan tak ada hadis tak boleh kan? Hadis ada. Nabi tak buat. Bidah. Bagaimana tu? Senang? Tak buat? Tak ada. Ya, dah. Bohong orang boleh kan? Ngaji ni kena lama tu kan? Tak apa ilmu usul fiqh ni, orang awam tak wajib belajar, tapi ialah kalau nak jadi ustaz, memang dia kena belajar usul fiqh ni. Usul fiqh, qawaid fiqh. Dia tiga, dia fiqh, dia ilmu fiqh. Ini yang kebanyakan orang awam belajar lah, sah, batal, apa hukum, tuai. Kemudian dia ada usul fiqhnya. Yang ni usul fiqh. Kemudian dia ada qawaid fiqh, kaedah-kaedah fiqh. Daripada istishab ni keluar kaedah fiqh. Al-aslu bil asya' al-ibahah. Kaedah dia. Kata al-yakin la yuzalu bi syakkin. Al-aslu bara'atu zimmah. Ada 3-4 keluar semua. Dan istihsan. Istihsan ni apa pula? Susah kan nak terangkan istihsan dengan dalil, dengan nas. Ada istihsan dengan qiyas. Tak perlu apa. Istihsan ni macam ni, dia mengambil satu hukum yang ada dua qaul, dua pendapat. Ini yang umum lah untuk orang faham. Kita mengambil satu pendapat yang mudah, yang boleh beramal. Yang keluar daripada dia, kerana kadang satu sebab darurat. Antara contohnya, saya ingat lah, cuci perigi tu kena berak tai lembu, contoh. Kemudian kita cuci. Dia takkan suci 100% tu, cuci dia mana ada lubang bawah tu, perigi kan. Takkan nak tarik air keluar macam tu, baby tu. Dia mesti ada lagi bagi masuk air baru. Kalau ikut najis lagi, tapi sebab istihsan. Nak faham gitu lah.
Sebab maslahat. Susah benda tersebut susah nak buat. Jadi dihukum suci juga. Gitu. Itu antaranya, banyak lagi contohnya. Istihsan dengan nas, macam bai'us salam. Kita syarat mazhab kita nak beli satu barang, mesti nampak, mesti ada benda tu. Tapi kalau tak ada, tak sah. Asalnya gitu, tak ada tak sah. Okey. Kemudiannya Nabi benarkan pula, dia panggil bai'us salam. Bai'us salam ni benda tak nampak. Ada sahabat Nabi yang zaman dulu dia jual, dia bai'us salam. Maknanya buah tu tak ada lagi, tapi lepas pada dia jual beli benda yang tak ada. Tu bai'us salam. Kata kalau berbuah ni saya nak sekian. Berat dia gini. Nabi kan buah tak ada lagi. Macam durian kan. Durian mana ada? Buah ni tapi dia dah kata. Sahabat ada buah macam tu. Kalau jadi buah ni saya nak sekian. Kan tu kan huruf. Asalnya mesti benda tu kena ada. Mazhab kita lah Syafi'i. Tapi tu panggil bai'us salam. Nabi kata pastikan betul timbangan dan sukatan. Tu panggil bai'us salam tu. Tu dia panggil istihsan dengan nas. Bincang banyak kan. Macam orang jual beli rumah tak ada lagi. Tiba-tiba dia dah iklan dah. Sini nak buat rumah 270,000. Rumah tak ada. Rumah tak siap lagi. Tapi dia macam tu kan rumah, betul ya? Betul ya. Siapa nak beli datang pejabat, dia tunjuk apa ni, rumah contoh je. Rumah lain tak siap lagi. Mazhab kita kalau ikutnya macam mana tu? Tapi ialah benda tu nak kena halusi lagi. Dia panggil bai'us salam. Dia panggil tu istihsan tu, istihsan. Yang lagi tu baru satu je, ada 5-6 lagi. Memang susah kan. Usul fiqh ni kalau saya pun tak pandai. Bagi contoh ke orang awam boleh lah. Ni kita orang pun masih mengaji dengan tok guru lagi. Hukum apa ni dia panggil musuh apa? Apa ni kitab tu dia panggil Jamul Jawami'. Wayatul usul. Mengaji usul fiqh. Pening kepala kan. Orang pening. Dia susah, kitab tu susah. Kita tak faham tak istihsan tu? Saya tanya faham kan? Macam tu lah istihsan. Perigi tu takkan suci punya. Perigi ada lubang tu kat bawah. Boleh tepuk ke? Mana ada? Masuk tahi kita pun cuci. Keluar cuci. Suci. Darurat. Boleh. Selepas tu juga macam apa tu zaman sekarang ni dia panggil apa? Mesin basuh kan. Mesin basuh ni kita letak baju kita. Kadang baju kita tu ada air kencing anak lah apa. Dia ada kaedah dia. Jangan kata haram pula mesin basuh tu. Takkan nak kita tepuk lubang pula. Mesin basuh tu kena tepuk lubang tu. Dia air tu kena keluar macam mana kan. Kaedah dia. Kena keluar air. Kan mesin basuh kan dia pusing macam tu. Jadi kalau pakaian yang bukan najis, bila air yang datang dulu, kita letak baju dalam washing machine tu, air datang kemudian. Dia panggil ma'ul warid. Warid ma'ul tu. Bila air datang kemudian, letak baju dulu. Walaupun ada kadang saking bagi kencing anak kita tu, tapi kita campur sekali. Air datang, tu suci, hukum dia. Tak ada masalah. Lagipun washing machine tu dia bertukar 2-3 kali dia tukar air kan. Lepas basuh sekali dengan air sabun, keluar pula, tukar pula air kedua. Pusing-pusing, keluar lagi, suci lah. Dia yang tak boleh letak air dulu, baru letak baju. Tu memang tak sah. Kita letak air, buah air dalam baldi, kita pun letak baju, tak sah. Itu tak boleh. Itu dia panggil maurud. Kalau air mendatang, boleh. Qiyah pada dalam kitab Fathul Mu'in tu, qiyahkan kepada basuh
basuh gigi. Gigi kita berdarah. Kita basuh gigi, kita komo aja macam takkan kita nak tebuk pula kan. Kena air najis tu keluar dulu. Takkan nak tebuk pula. Pergi hospital minta tebuk sini. Kalau tidak tak sah katanya dia kena air tu mengalir keluar. Kalau tak kan. So jenuh pergi hospital nak tebuk. Jadi kita komo dalam suci. Itu fiqah tu. Itu bab najasat wa izalatuha. Bab najis dan menghilangkannya. Dia kena ambil berat. Jadi istighsal tu antaranya gitu tak payahlah panjang-panjang ni pasal memang kalau saya bawa kita usul fiqh ni takkan nak bincang usul fiqh kat masjid. Istighsal dengan nas, kemudian istighsal dengan ijma', istighsal dengan darurat, istighsal dengan qiyas, istighsal dengan uruf, istighsal dengan maslahah. Jenuh. Tu. Betul ni kerja mufti. Jadi kadang mufti dia fatwa. Dia tahu maslahat nak jadi mufti ni bukan senang tuan. Fatwa dia tu kan. Kenapa dia kata boleh? Ada sebab-sebab dia tu. Zaman sekarang kan kira dia maki yang mufti tu. Mufti anjing lah, mufti kerajaan lah. Orang lah ni buat politik kan tak suka. Kalau dia jadi mufti, baca usul fiqh. Bukan senang tu jadi mufti. Ni antara ilmu mufti dia ni. Istihsan, istishab, qiyas lah. Itu ni. Dan istiqra' dan iktiran. Ni pun cabang pada usul fiqh juga. Istiqra' ni pun ilmu fiqh juga. Istiqra' tab, istiqra' naqis. Tak payah terang lah tu. Tak faham ni. Istiqra' ni kajian. Imam Syafi'i dia kaji bab haid. Dia kaji semua. Dia mengkaji semua perempuan ke dia kaji perempuan Arab je? Bab haid nifas orang Arab je. Dia tak kaji perempuan Malaysia, perempuan India, perempuan Buddha. Dia kaji perempuan Arab je. Dan dia kaedah dia sekurang-kurang haid sehari semalam. Sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Adabnya 7 hari 7 malam. Dia pakai orang Arab je tapi semua setuju. Itu dia panggil istiqra'. Kaedah tu. Kajian tu. Dia ilmu ni dia ada aqabah dia. Dia ada yang semua ilmu macam tu. Ilmu fiqh apa ke? Aqabah ni mana susah nak faham. Payah nak faham. Kadang orang ustaz pun kadang dia tak faham. Maksud saya, dia tak faham. Dia punya ulasan pun tak faham. Macam antara contoh apa tu, aqabah bagi ilmu fiqh, faraid. Susah tu. Tambah kalau tanah tu dah berketurunan dah tak settle-settle, dia panggil munasakhat. Nak kena kira daripada moyang dia tu pecah. Tu munasakhat, tu aqabah tu ilmu faraid. Betul ilmu haid, nifas. Susah. Setiap orang perempuan lain-lain. Kalau perempuan yang beradab senang. Dia dah boleh agak dah. Bulan ni, minggu kedua mesti datang. Datanglah haid. Dia dah tahu beradab. Haid dia 5 hari je. Lepas tu suci. Tiap-tiap bulan macam tu. Senang. Dan kalau orang yang mutahayyirah, bingung. Dah keluar darah, keluar lagi. Kadang sebulan tu darah saja. Mana satu darah haid, mana satu darah istihadah. Pening. Lepas tu bila selang-selang pula tak keluar. Dia panggil apa ni? Tak keluar tu boleh semayang tak? Contoh haidnya 7 hari. Tiba-tiba hari keempat, naqaq dia panggil. Naqaq ni tak ada darah. Dia ada naqaq dan fatrah. Ada dua tu. Adakah dia kena semayang? Itu pun berlaku juga khilaf. Setengah ulama kata boleh semayang. Setengah ulama kata dikira haid semua tu. Dia boleh tunggu dulu. Sampailah 7 hari. Boleh tunggu. Sampai dia yakin dah suci, baru dia semayang. Susah. Setiap perempuan berbeza-beza. Dia. Suami memang dia kata aku tak payah belajar lah bab tu orang perempuan. Tapi dalam kitab kata suami lah kena ajar isteri. Patutnya bab haid, bab nifas.
Apa tu darah wiladah, darah apa lagi tuan? Darah penyakit, darah nifas. Wiladah tu kan darah beranak. Beranak. Itu dia itu Aqabah dia panggil. Itu gunung ilmu. Semua ada. Ilmu tasawuf ada gunung ni juga. Sampai satu tahap tak faham. Ahadiyah, wujudiyah lah, apa benda lah pun tak faham. Ilmu tauhid ada Aqabah dia juga. Wujud zati apa dia panggil ain mawjud. Adakah wujud tu ain mawjud bukan ain mawjud? Tu yang tak nak mengaji tauhid tu. Dan dia orang tak mau, tak faham. Tu dia panggil Aqabah. Dia setiap ilmu agama ni dia ada yang susah. Yang susah tu kena sabar sikit ya. Kadang berulang-ulang dalam nahwu pun ada, dalam sarah pun ada. Semua dia ada benda yang susah. Susah nak faham. Boleh faham tapi makan masa. Dan iktiran maka ini sekaliannya itu beberapa dalil syar'iyyah amaliyah. Bermula faedah ilmu ini iaitu dapat mengerjakan barang yang disuruh oleh Allah dan dapat menjauhkan barang yang ditegakkan dia. Bila dia tahu ilmu fiqh, tahulah mana halal, mana haram, mana sah, mana batal. Dan dapat dibeza antara keduanya yang hasil daripada sekalian itu beberapa faedah dunia dan akhirat. Walaupun fiqh kena mengaji. Buat korban ni kena mengaji korban ni macam-macam isu dah ni. Ini isu dia kata kalau korban kan, tiba-tiba dia kata masa nak sembelih tu, dia kata ini saja aku niat korban lah, saja aku nawai itu uduhiyah, saja aku korban, saja aku menjadikan korban. Masa nak sembelih tu kena niat. Sama ada tukang sembelih tu tolong niatkan untuk peserta ataupun peserta niat sendiri. Tukang sembelih dia wakil sembelih je. Itu pun kena wakalah juga, jangan senyap je. Banyak orang letak nama dia tinggal je. Ada pandai-pandai dia tak wakil. Sebenarnya kena wakalah. Saya wakilkan pada pihak masjid untuk uruskan korban saya, beli lembu sekian-sekian. Kemudian wakil sembelih, wakil niat sekali. Wakalah saya siap pada urus setia. Urus setia pun kata saya terima. Itu pun tak wajib dia kata tu. Saya korban tu tak wajib lafaz, tapi wakalah tu wajib. Betul. Masa nak sembelih, kalau dia nak niat sendiri. Ada ustaz tu mengajar, dia kata kalau niat saja aku jadikan lembu ni korban pada tahun ni. Dia kata tu jadi korban nazar. Dia tak boleh, dia kena saja aku jadikan lembu ni korban sunat. Kena ta'yin sunat tu. Pening. Banyak orang kata hazil uluhiyah ya. Ini aku masa nak sembelih tu niat korban je. Tak ada pun saya niat ini korban sunat. Kadang orang niat korban je. Dia tukar sembelih pun sembelih. Esok je korban sunat juga tu. Itu susah tu. Dia kata kena belajar. Jangan kira nak sembelih ya. Dua kalah. Jangan letak nama aja, letak nama bagi duit pula. Betul tukar kita pula tertunggu-tunggu. Ni mana tuan dia ni? Tak datang ke? Jenuh nak call. Saya dah bagi duit dah nah. Kau tak wakil, wakalah. Wakalah nah. Kena belajar. Tapi jangan tanya saya buat korban lah. Saya itu sebagai selingan je. Tentang belajar. Walaupun saya kata kita korban 3 kali lah. Walaupun dah datang saya pergi mengaji lagi. Ada je soal jawab dia yang pelik-pelik tu. Ada je. Bermula kelebihan ilmu ini iaitu semulia-mulia ilmu agama, kemudian daripada tauhid. Daripada tauhid mengaji fiqh. Mengaji bab semayang. Jangan remeh-remeh lah benda tu. Macam berapa ramai kan kita kadang yalah, saya ni dah 7 tahun dah mengajar. Bukanlah mengajar kena muzakarah lah. Mengajar ni tutup guru.
Yalah, dia kadang-kadang tengok orang semayang kan, imam tak sujud lagi dia sampai dulu. Banyak macam tu. Imam tak habis lagi dia sampai sujud dulu. Itu sebenarnya perbuatan tu dosa. Semayang sah, macam nak sujud kan, Allah, dia kadang dia sujud dulu, imam tak sampai lagi. Dia panggil sabaqahu bi ba'di rukni, menyertai akan imam tu dengan sebahagian pada rukun. Dia sampai dulu, imam tak sampai lagi, kadang tak puasan. Dalam kitab kata dosa kecil, dosa saghir lah, dosa kecil. Kalau sengaja satu rukun, dosa besar. Sengaja dosa besar. Tak batal, satu rukun tak batal. Yang batal dua rukun. Imam tak itidal, imam tak turun rukuk, dia dah sujud dah. Dua rukun. Rukuk itidal, dia sujud, itu batal. Tapi kalau satu rukun, imam tak turun lagi, dia turun dulu, semayang dia sah, tapi dosa besar. Dosa besar. Kalau dia dulu sama-sama nak sujud ni, tapi dia sampai dulu sebelum imam, dosa kecil. Jadi kadang tu efek semayang kita, rajin pergi masjid tapi kadang hasad dengkinya kuat. Kena cuba cek semayang jemaah kita betul tak betul. Kadang bila mengaji baru tahu. Ibadat je. Ada orang lekeh-lekeh, apa ni mengaji fardu ain je tak habis. Buat semayang ni dah dengar lama dah. Jangan. Dengar lagi. Dia tak nak mengaji munakahat je, nak berkahwin je. Munakahat nak mengaji. Munakahat tu pun orang tak mengaji kan. Mana ada kursus kahwin mengaji kitab munakahat? Ada. Kursus kahwin tu baca kitab, buat munakahat. Mana ada, bagi semangat ada lah. Ada lah sikit-sikit rukun kahwin tu apa, lebih kurang gitu lah. Buat cerai, buat talak dia tak mengaji. Dan dia main kata, dia ikut dan dia lah. Banyak je macam tu. Ada satu, saya tak tahulah saya dah cerita. Orang tu call saya daripada apa? Daripada call. Kata ni Pondok Tampin ke? Kata saya ni bukan tok guru, saya ni orang kata tukang sapu sampah dah kat pondok ni. Call saya nangis-nangis. Kata macam mana ni ustaz? Tak apalah kalau bukan tok guru ni ustaz kan? Dengan suara macam ustaz. Pula ada. Ya dah, boleh tanya lah soalan. Kalau saya tu saya jawab. Macam mana ni ustaz? Saya kata kat isteri saya, kalau kau pergi kerja esok jatuh talak. Isteri dia pergi juga. Nangis-nangis kawan tu kan. Macam mana ni Zul? Macam mana ni saya sayang isteri saya? Orang tu. Jangan macam tu. Saya khabar ke dia macam tu lah. Ya lah, dia dah kerja tu memang dah jatuh. Dia bagi talak. Talak cerai apa tu? Apa tu dia bagi? Bukan talak rajai. Dia bagi apa tu, istidah tu. Tapi bila isteri dah balik, rujuklah balik. Tu je, jatuh ni memang jatuh. Tapi rujuk tu boleh je nak rujuklah balik, rujuk. Sebab isteri kalau jatuh talak satu, dia masih isteri kita. Jangan tiru cerita TV3 tu, jatuh je lah dengan beg-beg sekali belah macam tu je. Tu sinetron, tu drama. Bila jatuh satu, itu isteri kau lagi, kau ada hak nak rujuk walaupun dia tak setuju. Dan dia pula boleh rujuk sebab dia dalam tempoh iddah, boleh rujuk balik. Kata kau rujuklah balik. Macam tu kau ustaz? Boleh ke? Bukan tak boleh. Boleh lah. Kata tak mengaji. Bahaya lah ni kan. Dia tahu ni, dia tak nak tak boleh ke? Talak satu dia masih lagi isteri, dia tak boleh talak. Mesti kalau suami tu lafaz rujuk, jadi suami isteri balik. Dan isteri tak ada hak nak tolak, melainkan atas dasar kalau zalim itu dia kena bawa mahkamah lah. Tapi kalau dia rujuk, saya rujuk kembali, sah. Isteri balik.
Satulah, kalau tiga tak tahu tuan, tiga yang habis ah. Itu dia kata kena mengaji. Dia kalau selagi dalam edah dia, kalau dia tak nak sekali pun tetap sah. Rujuk tu sah. Kalau dia tak nak juga dia kena pergi mahkamah. Biasa pergi mahkamah pun mahkamah akan konseling dulu. Oh kenapa kau nak macam ni? Cuba bayangkan waktu mula-mula kau berjumpa dulu, macam mana kau sayang dia. Jadi konseling dulu. Kalau tak alasan, tak munasabah, tak jadi. Itu contohlah. Malailah nak panjang-panjang bab tu. Jadi kau orang tanya mendirik pula juga kita. Ni saya bagi contoh. Orang ini tak belajar. Khusus kahwin mana ada belajar benda-benda macam tu. Tak boleh. Dia sentuh umur-umur. Macam mana nusyus, hak-hak isteri, kena mengaji. Semua tu kena belajar. Bermula nisbah ilmu ini iaitu furu' ilmu tauhid. Furu' cabang pada ilmu tauhid itu ilmu fiqh. Bermula nama ilmu ini iaitu ilmu fiqh dan ilmu furu'. Bermula awal-awal orang yang menghantar akan ilmu ini atas ijmalnya, iaitu Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Imam Abu Hanifah adalah orang pertama yang mujtahid yang paling awal. Imam Abu Hanifah lah yang ada murid dia yang meneruskan ilmu dia. Tapi zaman-zaman dulu pun dah ada dah mujtahid ni ada. Hasan Basri mujtahid. Apa lagi? Sufyan Sauri mujtahid. Ada mazhab sendiri. Sahabat-sahabat ada mazhab sendiri. Tapi kenapa dia tidak sampai 4 mazhab? Kenapa 4 mazhab je? Sebab mereka tak ada murid yang yang menyebarkan kaedah-kaedah mereka, tak ditadwin. Tapi Imam Abu Hanifah dia ada murid dia, penerus-penerus dia. Itu mazhab Abu Hanifah. Dia mazhab Syafi'i. Tapi awal sekali Abu Hanifah. Pasal Abu Hanifah ni dia berjumpa dengan sahabat Nabi. Dia belajar dengan sahabat Nabi. Dan dikatakan dia sempat berjumpa dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling panjang umur dia. Imam Abu Hanifah sempat berjumpa. Daripada Imam Abu Hanifah baru Imam Malik. Daripada Imam Malik baru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i burung Imam Malik. Lepas tu baru Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa 4 je Ustaz? Sebab 4 ni dia ada kaedah dan dia dibukukan, dia ada penerus dia. Tu ada 4 mazhab. Selain daripada itu tidak muktabar. Saya pegang mazhab Daud Az-Zahiri. Tak kira. Ada mazhab Az-Zahiri. Semua zahir je. Itu mazhab Zaidiyah. Ataupun mazhab Imam Isna Asyarah. Mazhab Imam 12. Syiah. Tapi Syiah tu pun nak kena hadis juga dah. Syiah yang macam mana yang kata kafir tu, ada lah bagi-bagi dia pula. Tengok. Tapi yang muktabar ahli sunnah 4. Hak lain tu dia bukan ahli sunnah. Zaidiyah bukan ahli sunnah wal jamaah. Syiah bukan ahli sunnah wal jamaah. Walaupun dia ada kitab dia, walaupun dia ada manhaj dia. Syiah dia ada manhaj dia, ilmu dia. Ayatullah tu, itu dia panggil mufti mereka tu lah. Ayatullah tu bukan mufti, dia pemerintah. Dia lah ketua paling besar sekali di Iran tu sekarang ni. Yang Ayatullah tu, dia presiden Iran lain, Ayatullah tu besar lagi. Apa-apa keputusan pun hampirlah berunding dengan Amerika pun, lala bila balik negeri apa-apa Ayatullah. Kalau dia kata tak mau, tu Iran lah, Syiah. Tahu kan? Mazhab tu. Jangan bagi dah Syiah ni kita fatwa kita tak boleh. Walaupun dia Syiah Imam 12 ke besar. Kita obat banyak lah kat Selangor kan, peramal-peramal Syiah. Melainkan bab taflis dan babul hajar dan bab sabqu wal rama. Maka awal-awal orang yang menghantarkan sekalian itu Imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini cabang pada ilmu fiqh.
Tak payah bahas lah tu. Bermula hukum syarak padanya iaitu wajib ain pada barang yang terhenti oleh sah ibadat. Wajib belajar ilmu fiqh ni wajib. Macam mana nak syarat sah sembahyang, syarat wajib sembahyang, kan? Banyak hari ni orang sembahyang, dia sembahyang Allah, dia mulut tak bergerak, senyap dia, tak baca rukun qauli, dia tak baca, dia batal, tak sah sembahyang. Syarat sah sembahyang tu di antaranya rukun qauli ni rukun juga, syarat dia rukun. Bila rukun wajib dengar di telinga sendiri. Wah, sangat mengganggu tak boleh dah. Dia kurang-kurangnya dengar di telinga sendiri rukun qauli tu. Jadi ni wajib kan, ibadat kita sembahyang, puasa ni nak korban, kena belajar juga sedikit kan. Macam mana je korban nazar, apa pembahagian daging korban tu macam mana, kena belajar semua tu. Wajib. Sembahyang jemaah ada hukum hakam dia. Kalau imam tu tertinggal Fatihah nak buat macam mana? Imam tertinggal, kan makmum ni imam, ada cara dia. Fardu ain. Fardu ain ni untuk kalau tidak ibadat kita tak sah. Detailnya ibadat kena ada ilmu. Jadi nak mengaji ilmu fardu ain ni masjid lah, masjid surau tempat dia. Nak kata kita pergi pondok, kita tak pergi pondok lah, doa lah. Masjid surau lah, ustaz-ustaz dalam mengajar fardu ain, mengajar balik bab taharah, mengajar bab sembahyang. Kan? Jangan oh, saya dah tahu dah ni. Ya ke dah tahu? Saya mengajar satu tempat kan. Macam mana kita nak buat? Orang tu tiap-tiap kali sembahyang tuan, tiap-tiap kali sembahyang mesti dia dulu pada imam. Tiap-tiap kali solat. Macam mana kita nak tegur? Masalahnya bila kita mengajar dia lari. Macam mana nak tegur? Tiap-tiap kali sembahyang imam tak sujud lagi, dia sujud dah. Imam tak rukuk lagi, dia rukuk dah. Macam mana kita nak buat? Bila orang main mengajar, ustaz main mengajar, ustaz motor, masalah. InsyaAllah mari ya. Apa saya mau kosong kan tu? Saya dah tahu dah. Dah tahu. Dia semayang. Dalam kitab kata kalau orang dulu pada Tok Imam berdosa kecil, maknanya dia main semayang berjemaah, dia bukan dapat pahala, dia dapat dosa. Setiap kali semayang dosa. Lepas tu tak pelik kan, main masjid hasad dengki, sombong, takabur, bodohkan orang, benci kat orang. Pasal apa? Tengok semayang jemaah dia macam mana. Macam tu. Dan ustaz dah wallahu alam baru masuk. Habis dah datang ni. Tahu saya boleh cam lah, orang tak suka mengaji ni, kita boleh tengok muka dia. Boleh tengok benci ilmu. Dia tak suka. Dia tak tahu. Macam mana nak tegur? Hukum dia kalau bersama sujud dengan imam, bersama sujud, hukum dia batal pahala. Tapi kalau dahulu dia sujud dulu, memanglah sama-sama nak turun sujud, tapi dia sampai dulu, imam tak sampai lagi, hukum dia dosa kecil. Maknanya setiap kali dia sembahyang sah tapi berdosa. Dan ada satu berdosa, tak dapat fadilat berjemaah. Dua, mana dia sembahyang sekadar sah dah. Sekadar sah. Tiap-tiap kali, tapi dia rasa saya ahli masjid, saya dapat 27 kali ganda. Ada. Jangan remehkan fardu ain. Jangan. Fardu ain ni Tuhan suruh. Allah Ta'ala suruh kita belajar fardu ain. Tauhid, fiqh, tasawuf. Ilmu sifat 20. Wajib belajar. Kena mengaji, kena tahu wujud kidah bakok Tuhan ni macam mana. Kalau tidak, lamina timbul lah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dulu bapak ceti. Kan? Sayyidina Umar dulu kaki bersina. Boleh dia kata pada sahabat macam tu? Walaupun sahabat tak maksud. Boleh kan cakap macam tu? Siapa boleh cakap macam tu?
Kita adab dengan para sahabat Nabi ni tuan. Wa ma jara baina ashabi nasqutu. Apa yang jadi pada para sahabat, walaupun dalam Islam dia buat dosa besar, diam. Jangan campur. Ada sahabat Nabi berzina? Ya ada. Boleh tak kita kata, oh dia berzina? Boleh. Tak boleh. Riwayat kata Sayyidina Umar bunuh anak sendiri, riwayat tu palsu. Apa tu? Kesan meninggalkan ilmu tauhid. Bahaya kan? Memang bahaya. Bahaya. Jangan kita kata sahabat Nabi macam tu. Jangan. Kenapa jadi macam tu? Meninggalkan fardu ain. Fardu ain ni wajib. Tauhidnya. Tiap-tiap kali kena mengaji tauhid. Saya ni pun, walaupun saya ni kira muzakarah, saya pun pergi belajar lagi tuan. Ada lagi saya tak pandai. Baru ni pergi Yusim mengaji kitab Matla'in Badri bab najih pening. Saya pun tak faham. Aduh, tak faham. Kena mengaji. Kena belajar kan. Mengaji fardu ain ni 40 minit je. Haji, mengaji fardu ain Maghrib Isya ni 40 minit je. Paling kurang ustaz tu lajak dalam 50 minit lah. Tak ada 3 jam lah berdoa lah. Tu je fardu ain lah. Tuhan minta sekejap je. Kalau tidak, ibadat kita ni ikut orang, tak sah. Tapi kita rasa, aku okey ni main masjid dah. Tapi setiap kali main masjid, pahala Jumaat dia tak dapat. Dapat dosa semayang dia tu, dapat dosa kecil. Tiap-tiap hari dia ulang alik dosa. Tak dapat pahala. Pasal apa? Dia tak mengaji ilmu hukum hakam semayang berjemaah. Ada ilmu dia. Ada. Kena ngaji lah, kena baca. Dan barang yang lain daripada itu wajib kifayah. Barang yang lain macam mana? Barang yang lain daripada demikian itu daripada fardu ain tu. Daripada apa tu tauhid fiqh tu fardu kifayah. Ilmu tafsir fardu kifayah. Ilmu apa lagi? Ilmu hadis. Fardu kifayah, tak wajib. Bermula segala masalah iaitu hukum yang dibicara daripadanya dengan ini ilmu seperti dikata padanya salatul khamsu wajibatun wa salatul tarawih mahbubah. Artinya bermula sembahyang fardu yang 5 waktu wajib dan bermula sembahyang tarawih itu dikasih akan dia. Artinya sunat ya. Itu contoh hukum lah tu. Sembahyang tarawih sunat. Kalau ada qada boleh sembahyang tak? Itu banyak jadi panjang pula malas. Maka kias olehmu akan barang lain daripada ini dengan ini, misal kias yang lain. Inilah akhir mabadi yang semula bagi ilmu fiqh. Maka sayugia ni sayugia yang bagi dia panggil. Yang bagi ni sayugia, bukan sayugia la ala sawab sayugia. Bagi tiap-tiap orang yang hendak masuk bicara dengan satu ilmu, hendaklah ia ketahui dahulu daripada masuknya itu akan mabadi yang 10. Artinya permulaan yang 10 bagi itu ilmu. Apa permulaan dia? Bermula mabadi yang 10. Panjang cerita. Jadi ilmu fiqh jadi wajib. Kena mengaji, kena tahu. Apa-apa kita nak berniaga kena mengajar, kena mengaji muamalat. Nak pergi umrah kena mengaji bab umrah. Nak pergi haji kena mengaji bab haji. Kursus tu kursus lah, tapi mengaji tu perlu. Mengaji bab haji, mengaji bab umrah, mengaji bab puasa, hukum hakam puasa. Apa hukum mandi di siang hari puasa? Saja-saja mandi. Ada hukum dia. Kemudian mengaji bab sembahyang. Wajib. Fardu ain. Sebab tu masjid ni dia fardu ain. Dia mesti nak tu tanggungjawab tu. Patutnya kalau ikutkan yang wajib mengajar anak Korea ni, kalau ikut hukumnya imam atau pengurusi, dia yang kena ajar. Hukum.
Tapi tak mampu dia panggil ustaz mengajar. Dia mengajar. Tapi pastikan yang fardu ain. Wajib. Kalau tidak jadi macam tu kan. Macam mana nak buat? Kalau bersamaan dengan tu imam tu batal pahala. Tak dapat pahala jemaah langsung. Imam rokok dia pun turun. Imam itidal dia pun itidal. Dia tak imam dulu. Dan macam mana hukum? Batal. Tak dapat fadilat jemaah. Batal pahala. Semayang sah. Jadi macam mana tu? Imam tak sampai lagi. Lepas tu kaedah kita, bila akbar baru kita turun. Allahu akbar baru kita turun. Allahu akbar. Gitu. Ini dah. Imam tu Allah, kita pun sekali. Kadang kita terlebih pula. Imam tak letak kepala lagi. Dia ada hukum dia. Kena belajar lah. Kena mengaji. Wallahu a'lam bishawab. اللهم افتح علينا وطال علمي وحفظي والفهمي كما فتحت على انبياء قولك وعبادك الصالحين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقوا بالايمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك غفور رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الفاتحه.